Makan boleh tambah fee saja. Nasi, look dah bayar. Ni kami jumpa satu kedai nasi Arab dua tanah haram. Suasana dia memang rasa macam makan dekat tanah haram. Pengubat rindu bagi siapa yang pernah menjejakkan kaki di Haramain. Saya nama Izahan. Saya di sini sebagai tukang masak. So dia resepi yang kami bawa di nasi Arab dua tanah haram. Konsepnya kami ambil di sana di Madinah sebab setiap kali kami bawa jemaah buat tahlil dan baca doa, dia ada suasana macam kebun dan resepi dari sana. Sebab apa kita bagi tengok rumit? Sebab tak semua orang di Malaysia dapat pergi umrah, suasana macam mana makan di sana, makan dalam talam. Dan di sini yang best, makan boleh tambah fee saja. Nasi, look dah bayar. Okey, kalau mi ayam sebelah, kami 500 gram dan nasi pun sama saja 3 ke 4 orang. Harga RM59 juga. Kami sekilo pun nasi 3 ke 4 orang pun RM59. Untuk yang paling best, yang harga nak mampu yang paling rendah kami bagi hanya RM35. Ayam seekor, makan bagi puas, ayam besar 1.5 kilo kami bagi ayam. Untuk di luar sana boleh datang di kami warung nasi Arab dua tanah haram. Okey, kami buka jam 11 pagi hingga 4 petang. Setakat ini kami cuti Isnin dan hari Jumaat kecuali kami ada urusan untuk menghantar jemaah umrah. Itulah kami akan umum di TikTok dan nanti.